First filem seram yang box office dan first filem yang aku berjumpa dengan jodoh I. Oh, cinlok juga. Ni sekejap, sekarang ni asyik cakap pasal saya, pasal Fasha, hero-heroin ni nak tanyalah Pak Azad. Pak Azad pernah jadi hero ke? Aku mula berlakon pun dan filem tau. Oh, ya? Ya, aku takkan pergi drama-drama lagi. Betul. Tapi kan kita tiga pernah cinta lokasi lah. Kita semua cerita lokasi. Ya. Ha pun ke? Aku paling lokasi. Kita bertiga. Aku sampai minta location. Macam contoh filem yang aku berlakon, filem Ngangkung. Itu cerita apa tu? Kami puja nama Ekok tu. Oh, itu padu tu. Itulah. Box office satu Malaysia. Kita sama-sama hero. Hero satu Sam. Fikir kan? Dia 40 sen tau. Aku 41 sen tau. Ui. Kenapa dia hero? Tapi aku cukup bangga menjadi supporting filem Ngangkung tu. Sebab dia box office. First filem seram yang box office dan first filem yang aku berjumpa dengan jodoh I. Oh, cinlok juga. Dia heroin cerita tu. Dia jadi isteri kepada Sam. Tapi siapa hang yang sangkut? Aku tu lah, sebab aku masa tu isteri aku Puteri Madiana. Tapi masa tu Puteri Madiana dah orang kata dah ada boyfriend. Oh, jadi tu dah. Tak boleh lah aku terpaksa corner belah sini lah. Faham tak? Dah jodoh sebenarnya. So lain tak payah buang masalah. Jom kita usah filem Ngangkung di Astro. Pak Azad, nak cerita tak? Kita orang dah bagi list kita orang, takkan awak tak tengok apa-apa cerita dekat Astro? Ingat rumah aku tak ada TV. Dah buat wifi kencang lah. Jangan main. Jangan main. Okey, aku punya layan punya cerita lain sebab aku dah berumah tangga. So kalau aku kena tengok isteri aku punya cerita lah. Cerita dia Mimi Amadiva. Cerita Tamil? Ya, tak cerita Melayu. Ira berlakon dengan Norman Hakim. Satu telemovie, 2 hours punya. Tapi yang best dia cerita tu, Ira ni dia nak jadi pelakon. Norman Hakim adalah director filem tu. So dia kena jadi tukang gaji. Dia masuk dalam rumah tu, dia cari skrip-skrip semua. Habis tu dia pergi casting. So kalau nak tengok kena jom Usha lah. Tak. Masa tu dah jadi isteri ke belum? Masa tu saya jadi PA pihantar dia. Dah kahwin Dah. Masa tu Norman Hakim tak minta kebenaran, saya pergi bagi kebenaran. Norman Hakim sila berlakon dengan isteri saya. Alhamdulillah. So cerita kedua aku pula adalah filem. Cerita apa tu? Okey, aku berlakon dengan Sam. Saya amat mencintaimu. Hero dia pun Sam. Jadi Sam sebenarnya. Dapat berlakon dengan hero lah. Yes. Aku lari daripada karakter aku sebagai pelawak. Sam yang beritahu dekat saya, Pak Zat, hang tak boleh buat lawak. Hang tak boleh berdialog pun. Sebab aku psycho. Aku cuma reaction. Okey, bayangkan aku kena penampar dengan Lisa Surhani 12 kali. Oh, kena tengok tu. Kena tengok pasal nak tengok scene tampar tu je. Hai Lisa, boleh teman saya makan hari ni? Boleh kan? Masa tu dia kata, okey, Pak Zat, saya tak tahulah teknik untuk sepak. So, boleh tak saya sepak betul-betul? Kita hero, Lisa, silalah tampar betul-betul. Saya pun tak boleh berlakon kau tak tampar betul-betul. Tapi, aku lupa tau time tu. Ada single shot, double shot, 2 shot. Banyak kali dia kena Total tampar. tu ada 12. Sampai ke hari ni kau dijumpa. Pak Zat, minta maaf. Kenangan tu Kenangan. So, kena Usha cerita Sam. Tapi ada lagi satu cerita. Memang aku layan teruk-teruk. Ya ke ni? Memang aku suka layan tu adalah Hysteria. Pelakon dia Liana Jasmine, ada Syah Al-Haya. Dia cerita pasal budak-budak student ni, dia suka memuja. La. Lepas tu dia seru keluar lah something. Yes. Cerita komedi ke apa ni kami tak tengok lagi? Hysteria. Dia cerita pasal pemujaan. At the end of the day, seorang tu bilang, Kami kena usah. Okey, semua cerita yang kami suggest tadi, you guys boleh usah eksklusif di Astro. Betul. Tapi make sure kalau nak tengok apa pun, make sure layan Ori, jangan curi. Tunggu apa lagi? Jom usah.